Hai semua, apa khabar? Dan selamat datang. Untuk perkongsian kali ini, kita akan kupas satu persatu, langkah demi langkah, macam mana nak hasilkan satu laporan penyelidikan sarjana muda yang betul-betul padu. Okey, jujur cakap, kali pertama nak tulis laporan penyelidikan ni mesti rasa macam, aduh, banyaknya benda, nak mula dari mana kan? Jangan risau, anggap je perkongsian ni macam peta untuk anda. Kita akan ubah rasa serabut tu jadi lebih yakin. Ini dia perjalanan kita untuk hari ini. Ada 5 hentian utama. Kita akan mula dari asas sekali, iaitu faham apa itu laporan penyelidikan sampailah ke langkah paling akhir. Dah sedia? Jom kita mulakan. Baiklah, jom kita terus masuk ke bahagian pertama. Apa sebenarnya laporan penyelidikan ni? Penting sangat untuk kita faham dulu matlamat dia sebelum kita type perkataan pertama. Senang cerita, laporan penyelidikan ni bukan sekadar tugasan untuk dapat markah. Ia sebenarnya satu pameran. Pameran yang menunjukkan yang anda ni boleh kenal pasti satu masalah, boleh analisis data dan yang paling penting, boleh bentangkan hujah dengan logik dan bukti. Inilah sebenarnya latihan untuk berfikir secara kritis. Wah, nampak banyak kan komponen dia? Tapi relax, jangan panik dulu. Anggap ini macam rangka sebuah bangunan. Walaupun ada banyak bahagian, kita akan fokus pada beberapa komponen teras yang jadi tulang belakang kepada keseluruhan laporan anda. Okey, sekarang kita beralih ke bahagian kedua. Ini bahagian yang super kritikal, membina asas kajian. Kalau asas ni kita buat betul-betul kukuh, insya-Allah seluruh laporan kita akan jadi lebih mantap. Tajuk ni fikir macam headline berita. Dialah yang orang akan nampak dulu. Jadi dalam satu ayat je, dia kena terus terang, jelas dan bagi pembaca gambaran penuh tentang apa yang mereka akan baca. Nah, jom kita bandingkan. Nampak tak beza dia? Tajuk yang baik tu dia sangat spesifik. Dia terus jawab, apa yang dikaji? Kesannya pada apa? Untuk siapa? Dekat mana? Yang sebelah tu pula, yang kesilapan lazim tu, dia terlalu umum, terlalu kabur. Pembaca pun jadi tak pasti. Jadi, kuncinya kat sini, jadilah spesifik. Okey, kalau tajuk tu adalah apa, penyataan masalah ni pula adalah mengapa. Boleh kata ini adalah jantung kajian anda. Bahagian inilah yang akan meyakinkan penyelia dan pemeriksa yang kajian anda ni memang betul-betul penting dan perlu dibuat. Dan macam inilah cara nak buatnya. Tengok contoh yang baik tu, dia terus tunjuk apa jurang atau gap yang wujud dalam kajian-kajian lepas. Dia bukan setakat cerita pasal topik tu, tapi dia berhujah kenapa kajian baru ni relevan. Itulah beza dia. Kalau penyataan masalah tadi, soalan besar mengapa, objektif ni pula macam senarai tugasan anda. Ia adalah janji yang anda buat kepada pembaca. Inilah perkara-perkara spesifik yang anda akan siasat dan capai dalam laporan ni. Yang ni pula ibarat power tools untuk anda. Gunakan kata kerja yang spesifik dan boleh diukur. Elakkan guna perkataan yang samar-samar macam untuk memahami. Sebaliknya, guna untuk menganalisis atau untuk mengenal pasti. Baru nampak jelas matlamat anda. Okey, kita dah selesaikan bab apa dan mengapa. Sekarang, jom kita masuk bahagian 3, iaitu tentang bagaimana kajian ni akan dijalankan. Boleh kata, ini adalah bahagian bilik enjin untuk keseluruhan penyelidikan anda. Perkara paling penting untuk anda ingat kat sini, sorotan literatur bukan macam kita buat senarai ringkasan buku. Tak, ia lebih kepada satu dialog dengan kajian-kajian yang lepas. Kita nak tunjukkan dekat mana kajian kita ni akan menyumbang sesuatu yang baru. Istilah ni mungkin nampak teknikal sikit, tapi sebenarnya konsep dia sangat mudah. Fikirkan kerangka konseptual ni macam peta minda kajian anda. Ia cuma satu gambar rajah ringkas yang tunjuk kaitan antara idea-idea utama yang anda tengah kaji. Nampak tak? Inilah dia blueprint kajian kita dalam satu baris je. Ia tunjukkan hipotesis kita dengan jelas. Literasi kewangan, faktor penyebab, dijangka akan mempengaruhi tingkah laku simpanan kesan. Sangat mudah, visual dan sesiapa tengok pun boleh faham logik kajian anda. Metodologi ni pula macam resepi masakan. Anda kena terangkan satu persatu, langkah demi langkah dengan sangat jelas supaya kalau ada orang lain nak masak kajian yang sama, dia boleh ikut resipi anda. Kuncinya di sini ialah ketelusan. Baiklah, kita dah sampai ke bahagian yang paling ditunggu-tunggu, hasilnya. Bahagian 4 ni adalah tentang apa yang anda temui dan yang lagi penting, apa makna semua penemuan tu.
Okey, ini satu perbezaan yang sangat-sangat penting. Dalam bahagian dapatan, kita jadi macam wartawan. Kita cuma laporkan fakta. Data menunjukkan X, objektif. Tapi, bila masuk bahagian perbincangan, kita kena tukar topi. Kita jadi penganalisis. Data menunjukkan X dan ini penting kerana di sinilah kita bagi makna kepada angka-angka tu. Okey, sikit lagi. Kita dah hampir sampai ke garisan penamat. Bahagian terakhir ini adalah tentang macam mana kita nak ikat semua sekali dengan satu kesimpulan yang padu dan buat satu lagi pusingan semakan kualiti. Anggap ini senarai semak wajib untuk kesimpulan anda. Dan ada satu peraturan emas, jangan sekali-kali masukkan apa-apa idea atau maklumat baru dalam kesimpulan. Fungsi kesimpulan adalah untuk merumus, bukan untuk memulakan perbincangan yang baru. Sebelum anda tekan butang hantar tu, ambil sedikit masa dan laluilah senarai semak ni. Cuba pastikan ada aliran logik dari tajuk sampailah ke rujukan. Pastikan format rujukan tu betul dan konsisten. Percayalah, langkah-langkah kecil macam ni boleh bawa perbezaan yang besar pada hasil akhir. Dan untuk penutup, ingatlah yang laporan anda ni bukanlah titik noktah. Sebaliknya, ia adalah satu permulaan. Setiap jawapan yang anda temui akan buka pula pintu kepada soalan-soalan baru. Anda bukan sekadar siapkan tugasan, anda sebenarnya sedang menyumbang kepada satu perbualan ilmu yang jauh lebih besar. Jadi persoalannya, apakah soalan besar seterusnya yang akan dicetuskan oleh kajian anda?